makan merdeka tu sebab nak sihat lah. Lepas tu sakit saraf, sakit slitis, otak pun dah masuk besi, bahu pun dah frozen shoulder. Sepatutnya bulan 7 hari bulan 1 baru ni dia kena buat operation dekat jari ni, sebab jari ni bila kita tutup kita tak boleh buka. Dia lekat di sini dan kena buka sendiri gini. Dia tak akan buka gitu. Sekarang ni alhamdulillah boleh buka. Mula-mula kotak yang pertama 3. Lepas tu kotak yang kedua malam pagi. Ni masuk yang ketiga. Habis dah malam ni dengan pagi esok last. Kotak yang pertama tu kita rasa dah sikit kan. Rasa dah perbezaan dia sikit-sikit tu. Baru kotak tu tapi sakit lagi lah. Tapi masuk yang kotak yang kedua makin ringan, dan yang ketiga ni dia makin tak lekat langsung. Nasihat untuk kalau nak cuba boleh cuba. Maknanya Allah yang menyembuhkan, bukan ubat. Kita mesti bertawakal. Setiap kali nak makan ubat, kita mesti bertawakal ke Allah. Sama ada supplement ke, obat hospital ke, ataupun obat-obat herba ke, semua kita kena tawakal.